Saya yang akan buat live source. Saya adalah orang terakhir sekali yang akan angkat tangan dan juga tundukkan kepala di lantai sebelum saya buang handphone saya ke dalam laut. So, siapa yang dapat live record tu nanti sebarkan sebanyak-banyaknya. Live tu dia takkan lama, sekejap je. Sebab dia live source kan. Dia perlukan masa lebih kurang dalam 5 minit saja. Kenapa kena buang? Korang tahu tak sebenarnya dia tahu dah semua detail-detail sukarelawan yang pergi ni, semua dia orang tahu dah. Israel dah tahu dah. Israel ni ada satu tim yang dia orang boleh cakap Malaysia. Faham tak? Dia boleh cakap mana-mana negara. Sebab yang kita akan berhadapan ni dengan tentera unit 13 Cheyenne Tate. Yang kita orang akan berhadapan ni adalah dengan komando-komando Cheyenne Tate. Beberapa hari lepas dan semalam diorang ada keluarkan kenyataan bahawasanya kalau kami semua ni tak tarik diri dengan rela hati, mereka akan bawakan satu kapal yang terbesar, di dalamnya ada penjara terapung, dan kami semua akan dimasukkan di situ kalau seandainya tak tarik diri. Itu ugutan dari mereka lah, dan dia akan penjara kita dengan masa yang sangat lama macam tu. Tapi jangan risau, mereka ni manusia juga. Mereka hanya merancang, tapi Allah sebaik-baik perancang. Allah tahu dan Allah akan bantu kita. Okey? Jangan risau. Korang doa je, buka kunut nazilah banyak-banyak. Selepas sekali waktu solat, buka kunut nazilah. Alright?